Let's go. Assalamualaikum dan selamat datang ke Palabok Live TV. So game terakhir pada minggu ni, aku rasa bukan terakhir antara Manchester United dan juga Manchester City. Masuk lu, boleh like dulu. Salam sayang dari Hannibal. Prediction, aku predict MU menang 2-1. Donnarumma tepi bola macam bola tu slow, dia tepih main-main lah. Dengan member tangan panjang, kaki panjang, badan panjang, apa lagi panjang. Siok lah. Macam tu je kena defend lah, tengok. Bayedin betul lah. Kita attack, MU attack banyak, lepas tu sekali kena attack gol. Masih lagi ada. Tapi aku tak pernah tengok Doku dapat space sebesar tu tau. Lawan MU dia dapat space besar macam tu, Mat. Ni selalu jadi game MU lah. MU attack, tapi bila kena attack, kena gol. For ref. Ahmad jenis suka diving. So sorry aku. Bodoh lah ni Dorgu. Ni Dorgu dah lah muka. Aku tak mau racist. Astaghfirullahalazim. Untuk City dah selesa. 1. From David Raya. Keeper baru tak kelih handiakan Onana 20 nak tengok lawak baru season ni. Sekali lagi masalah defend. Apa dia? Cakap apa ni? 1. From Donnarumma muka Macam Zizan. Sejak bila aku jadi keeper Man City, patutnya aku berlakon cerita Abang Long Fadil 3 apa benda ni weh. Gelak tak ada seorang dia buat lawak. Tengah tak ada mood ni. Buat lawak lah, orang tengah tak ada mood ni. Ni lagi kot. Tapi Sesko ni kalau compare dengan game-game lepas, okey sikit lah daripada game Burnley tu. Ya Allah, dia main macam hari. Tapi aku rasa dia akan score lagi. Percaya juga aku, dia akan score. Sesko akan score lagi. Jangan bagi Doku tu. Mantap Ugarte. Ayah. Oi. Mantap Shaw. Tu dia punya trademark Moh lah. Takkan tak study lah. Geram betul dia tengok dia buat. Benda tu dia buat setiap game. Setiap game dia buat macam tu. Tapi Han tak dapat baca show. Bodoh lah show ni. Han tengok lang kotak. Tengok. 1. From Onana tengah jual spender busuk. Mungkin Pep Guardiola kena buka kedai barber gunting rambut Amorim botak baru dia fikir panjang. Seorang yang buat lawak. Gelak tak dah. Gera. Dia kurang. 1. From Matt Foden. Saya baik pendek je. 1. From Man. Victor Goatkeres Benjamin Tesco Tunggu sekejap Sesko score. Macam je kat aku. Sesko confirm score macam lagi. 5. From Onana. Manchester is blue. Blue is only the film. Aku kata dah, Mat. Hang tengok betapa easy-nya dia masuk. Betapa easy-nya dia masuk dekat pertahanan MU. Lepas tu dia score. So aku rasa ni masanya untuk aku naikkan donation. Sebab lagi akan ada manusia mendengki. Dah sikit sangat ni. Ni macam meminta ni. Tak ada. Biar banyak padan muka. Ya Allah Akbar. Tak bunyi ke? Leo 10. From someone. Kalah ke tu? Keeper tak boleh pakai. 20. From someone.
Ha 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 ha. Aduh lah. Offside. Offside. Ya Allah, ya Rabbi. It's gonna be a long day. Kenapa aku jadi konten kreator bola? Kalau aku buat konten writer kau. Buat konten pasal masak-masak kau. Shoot je lah. Ya Allah, daripada lock kotak. Shoot je. Dah tak ada harapan dah pun. Paling kurang kita ada lah juga viewers, kita ada juga shot. Dia nak pasing-pasing buat main paling cantik pada bapak wah. Tengok. Ya Allah, ambumu tak gol pula. Dah depan gol. Ya Allahu Akbar. Tak gol depan gol. Dah sampai dah. Hampir-hampir nak capai KPI kita tu. Allahu Akbar. Bagilah dah sebiji. Sebiji tu manis lah sikit. Habiskan je lah game ni. 20 from someone. MU tak main-main weh. MU tak main-main bye. Kena masak tu. Chelsea seri. Malas lah nak salahkan player, nak salahkan coach. Salahkan aku je lah. Bagai bulan jatuh. 10 from Lobos Lai. Banyakkan beristighfar ya astagfirullahalazim. So, terima kasih yang join. Aku dah penat dan nak buat live. InsyaAllah jumpalah bila-bila. Kalau aku sihat aku tak aku mati. Bye. Assalamualaikum.